Ya, yang awam ini langsung dia atau kena blow tangi. Ya Pak Sange. Ya, Pak Tahu Sange. je nak buat madu hitam lagi macam ronyo ni dia ya Pak. Pak Ibnu Asyir lah. Ya, Ibnu Asyir. Ya. Mana apa di ubat? Uya nyo lagi. Nyo insya-Allah bila Allah. Tok kelapa iaitu anak emas dan juga ada perajin alat musik tradisional. Anak apa tu umpama? Kerupuk anak Oh anak anak emas tu berarti kan gunakan dalam buka meng kerja. Oh dah buka Dalam ya. awak tangsi. Ya. Tangsi. Diorang apa kait tangsi? Ya, betul. Dan juga ada perajin alat musik tradisional iaitu ada Bang Fajar dan juga ada perajin ikan jalal ikan tradisional. Betul. Nak terucuk jaring dong, Koyak. Jaring. Nah untuk bawai laut. Bawai laut. Kau nucuk. Jauh jaring kan? Oh, Nah betul memandang orang pedagang jalan kerja kan? Betul juga. apa jarum cok ija? Di mana? Ina jarum dua ji, jarum je ticu. Orang empat tengok na ticu. Ujung ji 6 kuih lagi untuk taruh benung. Untuk Kamu tadi baik dua, kamu mudah-mudahnya orang lesarikan. ya kita kamu dah boleh tahu apa aku yang benar-benar juga. Ya, dan juga ada bordir pakaian dan sarung Aceh. Nyat oleh Fahri Fashion. Oh, dan juga Fahri. ada produksi kue tradisional Boy Dodoi. Oh boy, doi. Apa dia pok jadi? Macam apa kalau Bojaning pening melambui. Nah, dalam sejarah penonton Boy Bojaning. Nah, kau dah mana jadi hai bangai? Macam-macam na boy na lumbu ana mi calu ana mi ana calu ana. Yo kena mi calu pada puluhan. Nyoko nang MC ngurung tuang ke lagi yo. Baru malam ngurung tuang haji. Panitia tino nang yang lebih tuang lagi yo. Hai, benar. Apa kata kau? Nak kata kau? Duduk kata kau. Duduk mereka boleh mereka. Duha. Uya